Okay, aku bagi tahu kenapa aku beli Mac Mini 2 ni. Walaupun tadi time aku nak bayar, dia tunjuk aku Mac Mini 2S dah keluar. Aku boleh je tukar, tapi aku stick dekat Mac Mini 2. Sebab sebenarnya ikut konten korang. Kalau korang rasa buat podcast ke apa perlu mic yang banyak, mungkin lah, sebab dia boleh pair dengan 4 mic lah. So yang ni boleh pair 2 saja. Ni dari segi jarak, and then dia punya noise cancellation dah padu tau. So kalau korang yang vlogger ke apa ke yang baru nak mula, and then nak ada rasa premium sikit, boleh start dengan DJI. DJI apa-apa semua premium lah. So kau tak perlulah nak beli yang mahal, kecuali model keras. Okay, so Mac Mini 2 ni memang padu. Cuma kalau korang rasa dia sebenarnya, kalau konten ni korang punya video storytelling tu je yang padu, baru video korang gempak. Dia bukan pasal mic mahal, kamera mahal, phone mahal ke apa kan. Tu dia second, dia storytelling saja. So aku pun sekarang ni tengah belajar nak buat storytelling. So aku practice, aku bercakap macam ni, and then aku post. Nanti orang komen ke, kita minta orang komen macam mana, and then for now adakan yang biasa dulu. Mac Mini 2 ni dah padu, serius memang padu gila. Daripada kau membazir sampai beribu untuk beli yang mahal tapi konten tak best. So ini still serius dapat voice yang padu, noise cancellation pun yang padu. So nanti kita practice storytelling, konten boleh jadi padu. Hujah tak banyak. Okay, jom kita layan, kita sambil sembang sambil kita buka tengok apa kat dalam. Okay, hari ni 5 hari bulan 8 aku baru beli DJI Mini 2. Tadi aku beli aku bayar, baru dia tunjuk Mac Mini 2S baru keluar. Tapi it's okay. That one harga 699, this one 399. Untuk bagus dia memanglah sana ada better sikit. Dia boleh transmit 4, ni boleh 2 saja. And then dia punya noise cancellation cancellation dia lagi better. This one kalau modal tak keras dah okay dah untuk pakai yang ni. So kita no need to bazir duit. This one pun dah okay. Kita unboxing dulu. Sebab for me better adalah juga daripada kita nak semua nak beli mahal-mahal. Kalau kita dah professional tak apa, semua nak mahal. Kalau ada banyak, kalau bajet besar belilah mahal-mahal. Kalau bajet kecil kita simple-simple sudahlah. So ni 399, saya baru sahaja beli. So yang mic yang saya sedang bercakap ni, saya pakai ni Boya. Okey juga, tak ada masalah. Tapi sebab saya ada buat konten, wife buat konten, so kita orang tak nak campur. So kita boleh dapat apa? This one manual dengan stiker. Tapi 2S tadi dia tunjuk kat saya padulah juga. Saya geram juga macam nak terus beli yang 2S tu. Tapi fikirkan duit nak berjimat, tak saya pergi lebihan tu, saya bawa pergi trip. Oh, saya dapat ni, saya dapat kabel, saya dapat case dia, saya dapat ni. So bag dia, apa ni? Oh, magnet dia. Dia ada compartment kat sini, magnet. This one cover, dia ada zip dia, tak ada apa-apa, So okay, tak ada apa-apa dah. So kita buka this one first. This one magnet, tepi kita buka dia punya. This one cover juga, accessory purpose. Okay, so saya dapat ni lah, warna-warni. So korang boleh pakai ni, tak ada pun lagi sedap ke apa ke, tak ada. Ini just untuk cantik sahaja. So kita buka ni. Okay, this one, please remove Mac Mini 2. So kita tekan sini, buka. So saya beli yang ni lah. Saya dapat ni je lah. Dia punya transmitter, dia sambung dengan ni dalam dia. And this one, macam mana nak buat keluar ni. So ini sajalah saya dapat, tak ada apa-apa, nothing special. Cuma suara je lah sedap pakai ni. Nanti saya review macam mana suara dia. Okay, untuk transmitter dia yang ni, dia boleh pair 2. Yang baru punya boleh pair 4. Tapi okey lah, dia boleh pakai, serius. Padu lah, janji pandai cakap dengan konten cantik. So yang ni korang boleh adjust negatif 12, negatif 6 ke 9? 6. So tempat bising lagi naikkan volume dia. So sekejap lagi saya test. Ni kita pasang dengan yang ini. Okay, this one, and then cocok dekat phone. So kita boleh adjust lah ni, adjust kat sini. So sekejap lagi saya cuba. Okay, untuk kita pakai dia kan, make sure korang dah pair, ada button pair. Dekat sini pun ada button pair. Make sure dia hijau dulu. Dua-dua dah pair, baru korang boleh cocok dekat handphone atau kamera lah. Hello. Okay, ni saya test. Ni yang biasa, dia dekat tengah-tengah Dari dia ada kosong, negatif 6, negatif 12, plus 6 dengan plus 12. So ni saya try kosong dulu kosong. Saya try baca apa Okay, DJI Mini 2, lightweight and versatile compact storage.
Okay, ni kita buat tambah 6. Saya baca juga DJI Mic Mini 2 lightweight and versatile compact storage. Okay, ni 12 tambah 12 DJI Mic Mini 2 lightweight and versatile compact storage. Ni negatif, tadi plus 6 dengan 12. Ni negatif 6 DJI Mic Mini 2 lightweight and versatile compact storage. Okay, ni negatif 12. Saya baca juga DJI Mic Mini 2 lightweight and versatile compact storage. So korang boleh pilih lah. Okay, ini saya try lagi sekali. Noise cancellation. Saya ni pelat lah sikit. Untuk noise cancellation, kita kena tap button dekat sini. Dia ada on off kan. Tap 2 kali. Hello. Ada beza ke? Hello. Dia tak payah pakai ni lah. Hello. Ada beza ke? Hello. Ni biasa. Saya double tap lagi sekali. Hello. Kalau 2 second tekan, dia akan off. Kalau 2 kali, dia akan noise cancellation ke cancelling. Noise cancelling. Okay. Hello. Okay, ni saya try bercakap je. Lepas tu saya sambil tap 2 kali. Apa beza dia? Kok ada beza. Just nak test 2 kali saya tekan. Ni 2 kali saya tekan, ada beza tak? Wow. Tadi okay, dia ada button dekat tepi ni. Tahu? Nampak dia ada satu on off dengan lagi satu button. Tadi aku try tekan, aku nak tengok apa jadi. So dia start recording and stop recording. Dia boleh buat. Kalau tekan sekali kan, nanti dia stop. Saya tak nak tekan lah. Kalau saya tekan ni, nanti dia stop. So macam tadi video dia terstop. So kalau 2 kali, apa jadi? Hello. Kalau 2 kali dia stop pairing. Dia stop pairing. So sekali untuk on video, start recording and stop recording. So bagus lah. Kalau korang pakai handphone macam ni, nak stop video. Kalau saya tahu tadi awal-awal, sebab tadi saya record, bila saya nak stop, saya pusing kamera tu. So lepas ni tak payah, saya boleh terus stop recording dekat sini saja. So this one magnet untuk dia buat tu. Okay, kalau clip ni korang tak nak pakai, kena buat magnet dia. Nampak? Daripada jauh. So kalau korang tak nak pakai, clip lah kat baju, and then letak dalam baju macam tu. Simpan clip dia dalam ni. Uish, kuat. Kau duduk sini lah. So boleh simpan macam tu kat dalam. So masuk sini, tak boleh terbalik. So dapat ni lah sekali, dia punya halang angin ni. Kalau tempat berangin ke apa, pakai ni, bulu-bulu ni. So dia lagi better lah. Noise cancellation dia lagi better. So yang lain tak adalah, just cover. Sekejap. Cover dia. Tak warna pink. Nanti kalau kali-kali terang ni bagus lah. Sebab apa? Kalau kita bagi orang pegang ke apa, klien pegang jatuh ke apa, senang nak cari. Kalau hitam jatuh, susah nak cari. Saya itu jatuh dekat sungai, jenuh juga mencari. So better color terang-terang. Kalau sebab benda-benda kecil, kita yang color terang-terang. Okay, tu saja kot. Saya dah tak ada apa-apa sebab DJI ni pun lama, dah lama keluar. Tapi dia punya bagus masih padu lah.